Assalamualaikum, welcome to YouTube channel Hey Dayat. So insyaAllah hari ni akan ada shooting untuk video iklan raya oleh Jabatan Kawalan Bangunan. So insyaAllah hari ni aku akan share sedikit behind the scene untuk video tersebut lah. So korang tunggu. Semua dah ada seorang satu. Makeup artis tolong. Makeup dah ada dah cair. So guys, sekarang kita dah tiba di lokasi. Sekarang tengah setup untuk kita mulakan shooting. Dia dah tahu cerita dah, dia gelap. Dia tanya kat sini ceritanya macam apa? Tak apa. Behind the scene dekat lokasi. Ni orang-orang kuat Jabatan Kawalan Bangunan. Ya. Watak sebagai apa? Anak balik raya. Anak balik raya. Nampak mikrofon ni. Tengok orang sikit. So duit sikit mula kat kita. Makeup ni cari makeup lah. Sebab kita tengok video tu straight. Yang mana dulu ni? Abang Samsul lah. Abang Samsul tengok ni. Okey, abang pegang. Sambil call macam buat call. Okey. Sambil tu abang buat call. Macam buat call je lah, buat telefon. Gitu. Abang punya scene telefon tengok anak-anak. 3, 4. Mohon yang tadi tu tepi. Okey. 1 Dengan kiraan 4, 1, 2, 3, 4. Abang Samsul tak tapi tak nampak apa dia tulis. Gambar tu voice ni. Abang Samsul antara gambar ke telefon? Antara gambar ke telefon. Itu je lah, boleh je. Tapi aku suka juga gambar yang flat yang jalan situ, Mat. Kamu tengok tentang Hinduan buat situ kan. Mana nak habis je situ je, Mat. Hello guys, so sorry untuk behind the scene hari pertama kita lupa nak buat penutup. So setakat itu saja untuk behind the scene day 1. So hari ini hari Sabtu. So kita akan shooting iklan raya oleh Jabatan Kawalan Bangunan day 2. Nantikan. So guys, inilah outfit hari ini sebagai anak nelayan. Okay, so kita nanti cameraman ready. So guys, scene yang aku punya dah settle. Sekarang ni tinggal satu scene lagi. Bapak je dekat bot, tengah cuci bot. So, 2 scene dah settle hari ni. Kita akan lagi satu scene iaitu di atas jambatan. Jambatan saya belakang. Nampak nature tu. Okay, so guys, kita ke next scene. So scene kita dekat Bendang. Kalau kau boleh tengok kat belakang, ni antara pelakonnya. Okey, sekarang ni nanti kamu buat scene keluar dari sini. Bil, jalan lah. Jalan lah. Okay, so guys, shooting untuk hari ni kita dah settle.
untuk satu scene di Bendang. So insyaAllah kita akan nantikan next scene. Okay, Assalamualaikum. So guys, sekarang ni kita berada di dalam Masjid Ubudiah. Kita akan adakan lagi satu scene, iaitu pelajar solat di masjid. Ini antara pelakon-pelakonnya. Ini waktu dari belakang ni. Sabar. Shot ini dari belakang. Okay, so guys, hari ni kita akan satu lagi syuting berada di rumah. So guys, ini kita syuting di rumah, iaitu kakak mau balik beraya. Satu lagi scene kita akan shoot di Pejabat. Nak ubah punya nama sekejap. WhatsApp. WhatsApp kena biar. Apa kita Fazri? WhatsApp. Senang. Mana Telegram? Telegram siapa? Ondi. Awak cakap. Awak cakap kat mana? Belum fikir. Siapa dia fikir? Sofia? Mak Uda. Kak Cik. Tahu. Abang jangan mendesok boleh. Menekan. Kan ni plan yang canggih sikit. Kalau di bawah macam kerja kan. Pelan-pelan weh. Aku rasa fokus mula pun tak apa Azri. Nama tu mula sebelum poin keluar. Mana poin keluar terus fokus. Okay, so guys, hari ini ada lagi satu scene di farmasi. Kita tunjuk sikit-sikit je lah, tak payah banyak kan. Tak banyak pun korang bosan juga. Tak apa, saya saksikan. Pia yang call silap. Tak apa, ambil yang ni dulu, yang check patient dulu. Pia yang akan call Ju. Terus je lah benda. Abang Azhar Ini macam dah kelang kabut sekejap lagi. Satu dia. Tengah cek dah kau ha. okey, ni dia anak sulung. Belajar dulu. Tak pergi buat itu je. Cukup. Dia. Tak payah. Tak cakap tak apa. Okey. Okay, stop. Dah apa lagi benda? Message, Pia call.
Tu time bila? Mesej siapa nak mesej? Saya mesej, Pia buat tengok mesej atau Pia call, dah kat situ lah. Okey, Pia, waktu Oh. Apa benda cakap je, laju sikit. Okey, Wani ni. tak payah lah yang ni. Kena sambung balik baik Wani je. Ambil kat situ je lah pun. Di sini je. Pia bungkus ambil angle lain pula Pia kat telefon. Itulah. Kak Ju nak fikir dia nak letak kat mana? Cleaner ke buat? Cleaner. Susah dah cleaner. Boleh lagi ambil ni daripada tadi sambung Guys, ada lagi scene. Kita shoot di Bazar Ramadan Arena Pulau Gangsa. Abang Nazam ni. Dah. Mana ayo tu ni? Dapat? Okay, so guys, scene di arena iaitu di Bazar Ramadan dah selesai untuk hari ni. So esok insyaAllah ada lagi satu scene. Saksikan. Okay, so guys, hari ni hari Jumaat ada lagi satu scene di Pangsapuri. Allah, lighting. Itu dia Pangsapuri. So kita akan saksikan. Pia dah ke dalam ah. Bukan ambil ni dari pagar. KL lah KL. Daripada tol. Hari ni hari berapa dah? Yes. Lagi Tol. Gila. Kau bonek ni. Kau bonek. Masih bonek. Nampak ni dah kerja dah. Buka dah. Abang mau tahu tu tak apa. Bawa. Okay guys, so kita dah selesai untuk shoot iklan raya oleh Jabatan Kawalan Bangunan Majlis Pembenaran Kuala Gangsa yang bertajuk Selagi Ada. So korang yang dah tengok sampai ke hujung, jangan lupa tekan button subscribe, like, comment and share. So nantikan lagi beberapa hari lagi kita akan launching video tersebut. Saksikan.